Bagaimana jika P. Ramlee masih hidup hari ini? Bayangkan ini, hari biasa di tahun 2025, di sebuah rumah yang penuh dengan buku-buku lama, skrip kuning yang lusuh, dan gambar-gambar kenangan, seorang lelaki tua sedang duduk bersila sambil menulis lagu baru. Umurnya 96 tahun, tapi semangatnya masih macam dulu. Dialah seniman agung yang kita semua kenal, Tan Sri P. Ramlee. Umur dan kehidupan kini. Jika arwah P. Ramlee masih bersama kita hari ini, beliau akan berusia 96 tahun. Walaupun sudah hampir satu abad, bayangkan wajahnya masih menyimpan senyuman nakal yang kita lihat dalam filem-filem bujang lapuk. Mungkin dia tak berlari atas pentas lagi, tapi pasti dia tetap muncul di kaca TV, dalam dokumentari, di sekolah seni, atau sekadar di YouTube, menasihati, bercerita, menginspirasi. Saloma, teman hidup sejiwa. Dan di sisinya, mungkin masih ada Saloma, pasangan ideal, bak irama dan lagu. Di usia tua, bayangkan mereka berdua duduk di beranda rumah, berkongsi teh tarik dan kenangan. Saloma mungkin menyanyikan Selamat Hari Raya setiap kali cucu cicit datang berkunjung. Cinta mereka bukan biasa, ia mencipta satu legenda. Dunia kerja dan seni kini. Tapi apakah yang dilakukan oleh P. Ramlee jika dia masih berkarya? Mungkin dia tak buat filem hitam putih lagi, tapi dia mungkin jadi sutradara hebat untuk filem digital. Skripnya masih tajam, dialognya masih lucu dan sinis. Kita boleh bayangkan, filem arahan P. Ramlee dalam era sekarang, penuh kritikan sosial, mesej mendalam, tapi masih buat kita tergelak di penghujung cerita. Mungkin dia dah ada channel YouTube sendiri. Bayangkan, Bicara Ramlee, satu segmen khas di mana dia ulas filem generasi muda, dan dia geleng kepala sambil cakap, dulu, kita guna satu kamera saja, tapi jalan cerita mesti kuat. Gelaran dan pengiktirafan. Dengan segala sumbangan luar biasa, tidak keterlaluan untuk bayangkan beliau hari ini bergelar Tun P. Ramlee, satu-satunya seniman yang diberi gelaran kehormat oleh kerajaan dan institusi diraja. Malah, mungkin ada anugerah P. Ramlee setiap tahun untuk menghargai seniman-seniman muda. Nama beliau bukan sekadar disebut, tapi dijadikan lambang keunggulan. Keturunan dan warisan keluarga. P. Ramlee membesarkan 7 orang anak. Ada yang kandung, ada yang dibela dengan penuh kasih sayang. Jika mereka semua berkeluarga, bayangkan betapa besarnya legasi yang beliau tinggalkan. Mungkin hari ini, P. Ramlee sudah mempunyai lebih 10 cucu dan puluhan cicit yang mewarisi bakat, jenaka, atau sekadar gaya senyum manisnya. Setiap kali tibanya Hari Raya, rumah keluarga Ramlee barangkali meriah dengan suara kanak-kanak berlari, gelak tawa cucu cicit, dan lagu Saloma berkumandang di dapur, seolah-olah masa tak pernah bergerak sejak zaman kegemilangan Jalan Ampas. Legasi yang tak akan mati. Apapun, walaupun beliau sudah tiada secara fizikal, hakikatnya, P. Ramlee tidak pernah mati. Namanya tetap hidup dalam jiwa kita, dalam setiap bait lagu, getaran jiwa, dalam setiap babak lucu, seniman bujang lapuk, dalam setiap dialog yang kita ulang sampai hari ini. Beliau bukan sekadar pelakon, pengarah, penulis skrip, penyanyi dan pemuzik. Beliau adalah jiwa kepada seni Melayu, lambang genius, cinta dan budaya. Kalau P. Ramlee masih hidup hari ini, kita semua akan masih duduk depan TV, ketawa, menangis dan kagum. Tapi walaupun tubuhnya sudah tiada, legasinya hidup dalam setiap lagu, setiap filem dan dalam hati kita semua. Kerana seniman agung tak perlukan usia yang panjang, cukup dengan karya yang kekal abadi.